Orang-orang Singapura kata kedai Haja Maimunah ni famous. Jadi guys, saya first time datang sini. Let's go, kita try Haja Maimunah Restaurant. Mungkin dia jual masakan Melayu. Jom kita tengok. Apa yang paling sedap bang? Banyak orang order. Semua best lah. Okay, nasi putih 2, siput sedut, sambal goreng Jawa atau? Pengantin? Pengantin lah. Ini dah macam pengantin awan. Nampak. Oh ya ke? Buat dekat di Changi Village, pergi ke kampung-kampung apa. Hari ni saya datang, baru nak cuba. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita try nasi putih. Apa lagi tadi? Kangkung dia kata. Kangkung ya? Dah tu je, cukup lah. Dengan kangkung. Sambal belacan, sambal belacan. Sambal belacan Alright, terima kasih. Mak Intan. Kangkung dah habis. Tak apa lah, kalau tak ada tak apa bang. Tak apa, terima kasih. Selamat datang ke Rembayan Singapura. Let's go. Selamat datang ke Haja Maimunah, tempat orang-orang Singapura beri saya cadangan. Terima kasih banyak bang. Orang-orang Singapura cadangkan saya datang untuk makan sini. Jadi guys, kita tengok harga di sini $26, 50 sen termasuk sekali dengan dia punya air. Jadi untuk dia punya sambal pengantin yang mana? Oh ni sambal pengantin. Sambal pengantin ni harga dia $8. Ni ke sambal pengantin? $7.50 sen. Kalau RM7.5 duit kita Malaysia murah. Duit Singapura sebab apa? Sebab kena kali 3. So lebih kurang $22. Ayam bakar Sundanis $5. Ini ayam bakar dia. Wah, besar juga. Nasib baik kita boleh kongsi-kongsi. Seterusnya kita ada nasi. Nasi satu $1.20. Lepas tu air RM1.8. RM1 pula. $1.80 sen. Okey. Jadi jumlah keseluruhan $26.50. Sambal pengantin yang ni Okey. Sambal pengantin yang ni Ini sambal apa ni? Ini sambal kicap. Ini sambal pengantin. Wah, ini kat Malaysia saya tak pernah nampak ni. Kat Malaysia hirup Biasa orang Melayu kita hirup. Pedas. Bismillah. Okay, kita rasa dia punya siput sedap pula. Oh, feels like back home Siput sedap dia. Ini kita bayar guys. Kita bayar. Okay, ni sambal pengantin yang saya tak pernah dengar lah. Mungkin saya memang budak kota. Tapi kalau ini special kat Singapura je memang power lah.